tahulah aku dah terlambat 1 minit sebenarnya kat train tu. So aku dah tunggu lagi setengah jam. Sekarang pukul harap jangan marah aku. Aku takut salah orang. Aku betul tak ni? Aku tengok cermin. Mana dia? Tadi macam nampak. Okay guys, dalam episod ni kita ada Tasha. Akhirnya aku datang. Ya. Saya nak cuti. Tahu tak? Esok kau kerja? Tak cuti. Lama lah tunggu. Aku okey je. Tapi kita nak berbuka kat mana sebenarnya? Antara Tasik ataupun Tengah Padang, rasa mana terbaik? Beli makan dulu. Beli aku bazar. rasa Yelah, faham? Padang lah. Up to you. I don't care. gila lah YouTuber. Alah, for fun je weh. Habis lah. Gayet je. Adik kau. Kata baru eh? Kata baru Awak Kata baru tak buka siap. lagi NEJ weh. NEJ barulah. Plate dia. Tahu ni? Berapa bulan? Tak sampai. Berapa bulan? Bulan 2 lah ambil. Oh my god. Aku terpaksa tangguh motor aku. Semua ni kelakar sebab kan kau betul-betul edit sini. Tapi apa panjang je. Aku butuh lah. Kau jangan nak masukkan je. Macam lajukan. Bukan ni yang aku tengok yang paling ni aku tengok Aku kau. kalau ada yang bercakap aku kutuk Nurin, kutuk Sofia bersama Tasha. Ika dia dah power Kau dah. dah ada power. Kau lah. Bila lagi. Kau dah ada dah? Aku belum Sumpah. lagi. Sumpah tak ada di. Aku tak ada. Sumpah demi Allah weh. Kenapa orang tak percaya tu? Aku sikit-sikit macam yelah Dia kau macam tak menipu ada. je tak ada. Macam mana memang tak Okay, ada. kau ada tak? Tak ada. Dia bukan ada chat lah kan. Tak ada Najis, sumpah tak ada. Najis tipu siap. Kalau ada chat tak ada chat. Yang nak aku bocah memang tak layan lah weh. Ada masa siap. Baik kau lambat nak sulung. pilih daripada salah pilih. Ya. Betul tak? Tapi macam kau nak sulung. Aku langsung kata kalau boleh ayah nak tengok kakak kahwin sebelah punya mata. Kau tak rasa aku macam Lebih-lebih lah ayah kau. lebih-lebih kan. Aku lagi macam sebab lah. Tak tahu lah waktu 2024 dekat Razak Akak pun tu orang sama. Waktu orang balik tu. Yang ni pun Ya bodoh. sama kan. Kau rasa kenapalah aku rasa dia ni masuk ke warna ni dia lah. Aku tak suka sangat. Aku biasa je. Patut dia beria nak naik Tasha weh. Nak rasa. Tapi Weh, kau tak- nampaknya aku rasmi dulu Ika. Kau lambat. Oh, patutlah kau tahu. Tak, kita orang tengok kat sana. Mana Ika? Kau belah sana. Kau tak nak beri dalam kereta. Kau kata. Aku rasmi, tapi aku rasmi dulu lah. Kau lambat. Plan ke? Tak cakap pun. Itu dah tu. Kau tak tahu. Kau tengok balik putus kita orang. Tengok balik video aku. Kita orang pun tak expect tu. Sebab memang tak ada ni. Tak masalah bagi dah tahu. Ada kau nak marah. Aku marah sikit je lah. Kenapa nak pegang tangan tak apa? Tak sempat pegang. Memang tak boleh tengok cik macam tu je. Sentuhan satu je. Maksudnya menjaga lah. Tak, saya nak macam mana? Nak kutuk kau lagi Fia. Tengah jam lebih. Aku je nak Dia tak tengok. dia kata sebab dia rasa benda tu semua tu penting. Lah, itu buat movie lah. Dia nak kerja lah masuk tu. Dia masuk je. Mula-mula je dia edit. Mula akhir intro dengan outro. Tu dah gerak tengok weh, dah tahu. Ya ke? Ya, hari-hari. Tujuan kau post tu, kau tunjuk dekat dia ke kau memang nak post? Dia nak tunjuk juga. Nak tunjuk. Satu nak buat highlight. Kata tak pasti jangan kongsi. Nak buat simpanan. Kan lah. Sayang. Dah sayang dah weh. Pantasnya dah wanita. Ouches. Ada dah aku nak edit ni. Banyak ni. Nak naik motor aku nak pakai mana? Kau dah tinggalkan aku ni. Aku Faham sebab ni aru lah. Bila aru ni dia tak payah lebih-lebih lah perempuan. dia mungkin akan urur. Dia mungkin macam aku lah. Yang ni mengarut. Itulah pasal aku pun tak faham betul. Aduh. Kau tak Syah? Taklah aku kan banyak langkah benda yang aku buat baik. Aku kata sorry. Lagi mana? Tu tak ada dengan macam ni dulu. Dia akan seorang je yang macam tu. Selalunya. Lalu tak apa lagi tu pada dua. Tidur. Dia nak juga tadi. Banyak yang buat. Aku dah cakap apa?
Serabut tu. Kan sebab aku macam cantik weh. Kau pakai Letak bawah matanya. macam mana kau nak tutup? Dia gam, dia memang gam kan. Lepas tu letak sak, lepas tu dah macam ni. Oh macam tu. Ha, betul. Tarik, kau kena tarik macam ni. Adik aku macam nak buat sendiri. Kau tarik mata lu, Tasha ada macam kau tu. Ni. Kau tarik macam ni. Kalau kau tak bisa. Tengoklah. Okey, tarik macam ni. Lepas tu kau kena letak betul-betul dekat eyelid tu. Padahal aku boleh je tengok video ni balik bodoh. Ha lah. Kat sini. Tapi kita nak pergi kat mana? Aku tak tahu. Aku tengoklah. Dia suruh aku layan dia. Dah bodoh. Boleh straight atau ni ada suruh aku layan dia. Tapi kalau straight lagi, berapa tahun nak jalan ni? Tak boleh pusing kan? Ada orang ada cakap video, pasal. ada Oh, ada ni. Dia lah. Aku nak edit video. Alah macam saya pun pula nak kerja aku. Tapi kawan kau tu, ada cantik betul. Masalah. Punya tunjuk kereta baru weh. Siap ada tata cara nak on kereta. Betul aku dah rushing. Aku dah kena siap pergi mandi semua. Dah ada komitmen baru. Kena dah pergi kerja. Kalau botek habis aku. Kalau macam ni memang nampak baru lah. Susah nak cari lah di blue. Kau di blue kau? Macam ni? Kau kata warna ni? Warna pink tu? Betul? Dalam kasih tu? Kau tak lepas. Aku share warna pink. Aku warna apa? Cuba text tu. Haa. Tapi yang aku mimpi tu kan, aku mimpi aku tunang tu. Dah 18 tapi betul lah. Sekarang lagi lah. Sekarang lagi tu lah. Yang satu. Kau ni. Aku tak banyak macam tu Aku cerita lah. Azab. Oh my God. Aku dah lama tak cerita dengan kau tu ni. Dia pegang lah. Takkan. Kita. Bukanlah kita. Nah, ayam gepuk okey kat tu. Ayam gepuk kalau ada. Ayam gepuk ke ayam kunyit ke apa-apa yang patut lah. Benda tu. Aku banyak tu. Ya je lah weh. Biar orang nampak kau. Lah laki-laki dah berpunya semua ni. Kau dah berpunya kan? Jujur kau. Macam tu kan? Biar je dulu. Aku takut kita sampai ke akhir ayat je kita. Kita gerak. Pakcik pakai mana yang selesai pakcik. Kita orang dah pusing 10 kali tak Aku ada. lapar ni pakcik. Memang dah tak sedap dia nak kereta tu sebenarnya. Aku dah agak dah sebenarnya masalahnya cuaca ni tiba aku. Ikut lah. Macam banyak lagi kereta kita ni. Berikan cinta. Aku tengah cari Katakan kita orang kena kan benda ni kan. Jadi kita menjadi sekarang yang bersama. Sampai so kita orang kena turun sebab dah aku tunjuk dah. Kita kena. Betul. Kalau ada aku letak lagi. Kasih faham bos. Tak ada masalah. Okay. Wah. Buat wuduk tu ni. Dia orang buat kerja cari makanan. Kalau buka tak pun boleh juga. Kita orang dengan tu Ika belikan makanan untuk kita orang. Ika, saya kau. Sumpah love kat kau sebab kau belikan makanan untuk kita orang. Aku yang ni, aku nak tolong tadi. Serius, kalau kau tengah balik video ni, aku nak tolong tadi. Masalahnya nanti tak ada Patut je tempat. cakap payah, weh. Nanti tak ada tempat salah siapa? Cakap salah siapa kau tak ada tempat. Pulang kita tinggalkanlah Tika kan sekejap. Tak boleh. Tak rasa kena rembat. Patutnya bawa stand je kan? Boleh. Kita fikirlah semua tu Bin. Sebab aku bawa barangan tau. Sebab aku nampak kau je yang seorang macam tu. Masalahnya ya. Kau dah buka dulu kan? Kau dah berhenti dulu kan? Mana? Malu ni pada. Kau tahu location tak? Apa dia? Weh, lawa. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dia dulu. Dia yang tak kisah. Maksudnya gerak je awal kan tadi? Dah. Ya, aku je. Maksudnya dia orang tu yang keluar awal. Kan? Kita Siapa yang diorang tu habis? Aduh. Kau mengajuk? Ngajuk lah. Cari rumah. Tolong siapa eh? Nasib baik dah ibu aku. Rekod ni lah. Buat baik cepat. Salah pula kau Buat baik cepat. Lepas ni. Weh. Nampak tak cakap 10 tahun lepas je. Kita dah makan. Itu ini? Sudah. Oh tak.
Sekarang kita kena fikir nak cuci tangan kat mana. Tangan. Kau tengok video buat kat aku seketuk. Alah. Kau tak Ni, aku okey, ni kau macam ni. Okay, cepat. Tak kau terus macam tu je. Kau baru nak ni. Gosok lah. Aduh, masa tak payah lah lock kat kita. Dah tahu tu kotor. Aduh, kau ni. Tak siap-siap lagi lah. Nak sabun tak? Aku punya lah berjimat untuk dia ni. Satu titik habis. Dah. Habiskan. Baik kau habiskan dia tadi. Bodoh Mana lah bodoh. Aduh, aku bawa ni tau. Apa tu? Panggil. Apa lagi? Takut hujan. Robek. Muat. Kau ingat apa? Kepatnya. Kau beg ni belilah beg ni. Ada lah sekarang. Satu orang, lepas tu purse. Lepas tu handphone lagi satu. Lepas tu kamera ni. Tak, aku tak nak kau bawa beg kau. Aku tahu payung tu je sekarang ni untuk kau. Ni payung ni mak aku bagi. Tahu 1, 2, 3. Buat lagi. Guys, kita dah nak balik. Kita dah mau pulang sudah ni. Jam sudah berapa esok sekolah. So kita sekolah. Oh my god, Saya ambil cuti sakit. Ni ke? Tak. Tak pun. Waktu tu dia datang makan kampung aku je pun. Dia nak lari daripada orang kan. Dia kata, ya apa hari ni? Aku dah telefon. Kau tak tahu bodoh. Malas lah aku cerita. Kau sebenarnya. Aku malas nak cerita. Tak, kau tak apa sebenarnya. Takut kau. Malas. Tak nak kau kau. Kau bertopeng kan? Syaitan. Ku padamu Tuhan, mencari keredoanku. Cari jalan keluar dulu, Nuk. Cari keluar. Ya, keluar. Agri. Hello man, aku on the way. Bye. Aku on the way nak ke Salak. TikTok kita. Merenung keluar jendela, melihat kebesarannya.